Okay guys, ini adalah Mazda CX-5 yang terbaru 2026 and ini adalah generation yang ketiga daripada generation lama dia, which is around 2012 lah. And daripada segi design ni kau nampak, dia more or less nampak lebih ke arah Continental lah. Aku nampak dia macam BMW sikit sebab depan dia pun macam dah start flat, and then lampu dia belah sini nampak handsome. And aku suka colour dia lah, colour ikonik warna merah dia. Grill dia yang sangat besar dengan trim yang hitam dia akan sambung straight ke arch, skirting dan arch belakang lah. Okay, daripada design depan dia, aku boleh nampak design dia lebih matured dan juga modern lah berbanding daripada model lama dia. So bagi aku dia agak handsome and very sporty. Okay, kalau kau tengok boot belakang dia lebih luas lah berbanding daripada yang versi lama punya. Sebabkan dia punya wheelbase lebih besar, so boot belakang dia pun akan nampak lebih luas lah. And also dia punya boot belakang ni ada gunakan power boot lah, which is kita boleh tutup and also kita boleh lock terus kereta. Okay, kalau kau tengok daripada belakang dia macam ada DNA BMW sikit. Kalau kau nampak dia punya lampu ni, and then punya logo pun actually lagi lawa. Dulu kan dia pakai yang bulat tu kan, sekarang dia pakai Mazda. So lebih handsome kan. And bawah pun trim dia hitam. And Japanese punya car banyak, majority sekarang aku nampak dia pakai hitam. Macam Jaguar Faiz pun dia pakai warna hitam juga. Belakang dia lebih nampak modern and also matured lah. Minat agak belakang dia ni. Okay, kalau kau tengok belah bawah ni pula, dia ada subwoofer daripada Bose. And then tyre spare aku rasa macam dah tak ada lah. Okay, kalau kau tengok daripada sisi tepi dia, kau boleh nampak wheelbase dia lebih panjang. So pintu belakang ni dia boleh buka lebih luas lah. Nampak? Kalau tak dulu mungkin probably around here atau macam ni. Tapi sekarang lebih luas, 90 darjah. Okay, dari depan dengan belakang ni kau boleh nampak dia punya siluet warna hitam. Daripada depan skirting, wheel arch, skirting tepi, wheel arch belakang and also bumper. The one whole piece. And also dia punya looks tu nampak macam Toyota Cross jugalah. So not bad, nampak handsome juga. Okay, kalau kau tengok bahagian rim dia ni, dia gunakan rim size 19. And tayar dia pula guna Bridgestone Alenza and size 255 55 19. Okay, kalau kita masuk belah depan dia punya dashboard lebih minimalis. Dah tak banyak sangat button berbanding daripada model dia yang lama lah. So macam kau nampak, everything gunakan infotainment system yang sangat besar ni. And also dekat bahagian steering, kita ada macam-macam button. Kita ada cruise control, nak tengok kamera 360. And bahagian punya horn pun dah tukar Mazda punya logo baru lah, instead of the yang bulat tu. Okay, selain daripada tu, sebagai seorang car enthusiast, aku lebih prefer jenis button yang tactile lah. Boleh tekan physical button. Cuma kat belah sini semua dia dah tak ada. Okay, dia dah kat arah EV, dia lebih minimalis. So everything semua control gunakan infotainment system dia yang sangat besar ni lah. Okay, thank God dia still kekalkan aircon vent yang manual lah. Kau boleh physical, kau boleh tukar apa semua. And yeah, kalau yang macam EV kan, macam Tesla apa semua nak kena pakai infotainment system kan. So bagi aku benda ni dia masih keep guna manual, aku rasa dah cukup bersyukur lah. Cuma tu lah, tak banyak sangat dia punya physical button yang aku boleh tekan. Ada hazard light, aircon apa semua benda. Most probably aircon semua kat sini. And then ini gear auto, cup holder. Okay, wireless charger dia kat tengah instead of kat depan. And then kau boleh buka center console dia ni. Dia buka jenis flap macam ni lah. Dan kat dalam ni yang aku nampak adalah Type C 2. And malangnya dia tak ada tempat untuk sejukkan air lah. Dia tak ada aircon belah dalam ni. Okay, untuk bahagian seat driver dia, bagi aku dia comfortable, selesa, memandangkan dia SUV kan. So banyak lah. And also dia punya seat adalah elektrik. Kau boleh adjust depan, belakang. And then mari kita tengok ada lambda support tak? Oh, ada belah sini. Okay, semua basic-basic semua ada lah. Boleh adjust. And then daripada sound system dia menggunakan Bose. Berapa speaker aku kurang pastilah, tapi banyak lah speaker dia. And macam kau nampak kat belah belakang ada subwoofer Bose. Okay, untuk bahagian passenger belakang agak luas lah berbanding daripada yang lama punya. Sebab since wheelbase dia dah lebih panjang kan. Ketinggian aku adalah 180. And boleh tambah around headroom dalam 2 penumbuk aku lah. Quite spacious. And then aku punya leg space pun aku punya leg room pun agak selesa. And then dia punya colour adalah colour cream. And most probably ni adalah either leather ataupun PVC lah. Dan kat tengah ni pun ada tempat nak letak air. Dan headrest tu pun boleh adjust. Kalau tengok daripada center console dia ni, dia ada seat warmer untuk belah belakang. Kiri dan kanan ada 3 level lah. And then also ada Type C 2 and aircon adjustment. So belah belakang ni akan lebih sejuk lah. And then dia punya trim pun hitam campur dengan cream.
nampak moden dan lebih estetik. Ni pun boleh ada cup holder boleh letak. But dekat belah belakang ni dia ada tunnel, which is transmission tunnel lah, memandangkan dia all-wheel drive. So exhaust and also dia punya long shaft akan lalu sini lah. Untuk model terbaru CX-5 ni, dia menggunakan 2.5 liter inline 4NA dan juga 24 volt mild hybrid system dengan power output sebanyak 139 horsepower and 238 Nm of torque. And aku difahamkan juga model yang akan di-launch next month adalah CBU, and kita akan dapat CKD dia lagi 12 ke 16 bulan akan datang macam tu lah. Okay, itulah dia semua yang korang perlu tahu pasal Mazda CX-5 yang terbaru 2026 ni. And aku difahamkan dia akan launch next month, and harga dia lingkungan dalam 170 hingga 180 ribu lah. So apa pendapat korang dengan Mazda CX-5 yang terbaru ni? Cuba komen sikit kat bawah.